Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari raya ke-8, kebanyakan orang hari Isnin ni dah bekerja, tapi kita masih mengambil cuti sampai hari Khamis. Sebab hari Khamis ada check up untuk anak saya yang last tu. Okay, so hari ni hujan. Nampak kat luar ni tengah hujan. Saya nak pergi Jabatan Pendaftaran Negara nak buat MyKit anak nombor 2 saya. Jadi untuk buat MyKit ni, antara dokumen yang diperlukan ialah yang pertama, kita perlukan IC ibu atau ayah, ataupun bawa je dua-dua, senang. Okay, then pastikan IC tu IC asal ya, jangan photostat. Secondly, kita kena bawa surat lahir, sijil beranak, itu je. So kita buat kat kampung sebab tak ramai orang. So hopefully semuanya lancar. So kita akan pergilah. Jom kita pergi JPN dekat Labis. Okay, jom kita bergerak. Assalamualaikum. So kalau anda tengah lihat sekarang ni hujan lebat je. Tak adalah hujan lebat tapi renyai-renyai. So masih lagi di Felda. Kita nak keluar Felda dan menuju ke Bandar Labis. Okay, sekarang kita dah sampai Jabatan Pendaftaran Negara Labis. Jom kita buat MyKit. Hari ni kita dekat Zeus. Ada orang teringin makan Zeus. Iman tak ada kat rumah. Sekarang ni kita ada chicken mushroom. Cantik sampuraya dia. Dan kita Spanish latte dengan matcha strawberry guys. Makan. Hai, tengok sedap ke tak? Agak yang makan. Sedap? Oh, sedap. Agak. Apa ni, wife saya nak buat cookies untuk induce dia punya breast lactation. Kita ada oats, kita ada sunflower seeds, coklat, kita ada apa ni, this one is almond dan sebagainya. Nak buat kek coklat juga guys. Kita tengok anak sulung kita tengah mengayak tepung ya. Alhamdulillah, belajar kek bagus. Lagi seorang ni tengah sediakan periuk. Aduh, macam-macam. Sekarang kita ada Iman yang comel tengah gaulkan coklat dengan tepung ya, menjadi kek cokolato. Lagi seekor dia buat apa itu? Nama awak Agamon. Apa yang awak lakukan? Aga? Wah, dia jadi Ashka. Aga. Okay, sekarang dah jadi. Kita akan kukus dia menggunakan apa? Menggunakan pengukus guys. So panaskan dulu pengukus. Ada api. Dan kita akan kukus. Topping dia adalah coklat dengan coklat rice. Hias bersama Iman. Hias. Kita tuang dulu. Tuang coklat chip. Coklat yang dicairkan. Pekat ni coklat ni. Nanti kita ratakan coklat. Okey. Jangan tabur rice. Coklat rice guys. Sprinkle gitu. Coklat rice. Kita membuat biskut tambah susu. Biskut tambah susu. Okay guys, setelah tabur menabur jadilah. Ada baki banyak lagi guys. Sekarang tengah bakar kuih raya. Oh, ada banyak kuih raya. Mana tolong menggentel kuih raya. Raya. Bergedil. Kedel apa ya? Bergedil semua. Ha?